Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wafda Al-Hafia, wartawan cilik Kapas TV, TV PSS SK Gong Kapas Sekolah Terengganu. Terima kasih kerana terus bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan berita yang disediakan. Pada hari ini, 27 Julai 2026, merupakan hari ketiga Karnival Buku dan Semarak Jawi KPPAT 2026. Karnival Buku kali ini bermula 25 Julai hingga 1 Ogos 2026 dari jam 9 pagi hingga 10 malam, bertempat di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu. Assalamualaikum Tuan. Boleh Tuan perkenalkan diri? Boleh. Waalaikumsalam. Saya alias Abdul Rahman, petugas Perpustakaan Awam Terengganu. Bagaimana sambutan dalam 3 hari Karnival Buku? Alhamdulillah, sambutan sempena 3 hari Semarak Jawi terlalu menggalakkan daripada sekolah-sekolah, agensi-agensi yang datang. Terlalu luar biasa lah sepanjang pada hari ini. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Bolehkah bagi tahu saya korang daripada sekolah mana? Waalaikumsalam. Nama saya Alana Maisa. Saya dari sekolah Kebangsaan Sultan Saman 1. Apakah perasaan anda bila datang ke Karnival Buku ini? Saya berasa gembira. Dan dan semangat. Saya rasa gembira dan menyeronokkan. Saya berasa gembira. Akak, boleh tak akak Tuan beritahu nama kakak dan dari sekolah mana? Nama saya Nur Darmai Darwisha binti Muhammad Farizul. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah. Macam mana sambutan Karnival Buku ini? Saya datang dengan rombongan sekolah seramai 40 orang ke Karnival Buku. Ini buku saya beli. Cik Candy dengan Wan Breaker. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Bolehkah Cikgu bagi tahu Cikgu dan dari sekolah mana? Waalaikumsalam, boleh. Saya cikgu dari cikgu nama cikgu Farah Akila Mati Zaidi dari Sekolah Menengah Agama Tahfiz Asyatibi Bukit Payung. Berapakah rombongan yang datang dari sekolah Cikgu? Okey, untuk sekolah cikgu satu sekolah lah mari. Dalam 68 orang pelajar, semua lelaki dan 8 orang cikgu pengiring. Jadi dekat pustaka ni kita mari ni sebab kita nak tengok buku-buku yang ada dijual dengan harga yang murah. Lepas tu ada program-program yang menarik. Jadi kalau siapa-siapa pelajar sekapas yang dah datang lagi tu bolehlah mari. Okay, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Boleh bagi tahu nama dan dari sekolah mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Juahir daripada Sekolah SK Kebun Besar. Berapa ramai rombongan dari sekolah Ustaz? Rombongan daripada sekolah Ustaz seramai 80 orang murid dan cikgu 9 orang datang ke pameran buku pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sekian sahaja laporan kami untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton Kapas TV. Saya Wafda Al-Hafia, wartawan cilik mengakhiri siaran. Jumpa lagi di laporan akan datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Kapas TV channel. Bye-bye.